Skuad Harimau Malaya dijangka bakal menempuh ujian getir pada jendela perlawanan antarabangsa Jun ini. TMJ dilaporkan telah mencadangkan 2 pasukan berprofil tinggi dari rantau berbeza. Tunku Ismail mengatakan 2 negara yang menjadi sasaran adalah melibatkan sebuah negara dari Asia Selatan dan sebuah negara dari benua Eropah. Cadangan ini dilihat sebagai langkah strategik untuk memberikan pendedahan berkualiti tinggi kepada barisan pemain negara. Menurut TMJ, pasukan dari Asia Selatan seperti India dikenali dengan corak permainan yang disiplin, fizikal yang tegap serta transisi permainan yang pantas. Pertemuan ini penting bagi menyesuaikan skuad kebangsaan dengan standard saingan sengit di peringkat Asia. Sementara itu, berdepan dengan wakil Eropah pula bakal memberikan dimensi baharu buat Harimau Malaya sebab mereka amat ditagih bagi menguji ketahanan mental dan kematangan taktikal para pemain apabila berhadapan dengan corak permainan Eropah yang lebih berintensiti tinggi. Aksi persahabatan pada bulan Jun ini juga amat penting buat Harimau Malaya bagi menilai kemampuan para pemain naturalisasi baharu serta memantapkan lagi ranking FIFA negara. Para penyokong pastinya tidak sabar untuk melihat Badan Induk Bola Sepak Negara (FAM) untuk merealisasikan cadangan ini.